Beberapa hari lepas aku dijemput ke premier screening filem baru Mikail Pemburu Dua Alam yang bertempat di JSC Aurum Theatre TRX. Selepas mendapatkan tiket, kami menunggu sehingga jam 2 petang. Sebelum masuk ke Dewan Screen Ad, sampai pukul 2 petang, bermulalah tayangan filem perdana kami. Raja Jin akan takluk dunia kita. Namun pun tayangan perdana, mestilah ada pelakon-pelakon utama antara yang hadir: Fabian Loh, Erin, Alisha Amin dan Datuk Remy Ishak. Tapi sebenarnya aku tunggu kalau ada Nur Iman, tapi dia tak ada. Selepas tu bermulalah sesi meet and greet di antara pelakon, media dan juga peminat. Dan aktiviti kuis dari artis dan juga sesi-sesi bergambar. So, kepada korang yang nak rasai sendiri pengalaman macam mana aku dapat sekarang, jom join Fakul Clan dan nantikan update yang terbaru daripada mereka untuk tayangan perdana filem yang akan datang.